kisah perawat tak Islam ni. Adalah seorang pokcik ni, dia telefon lah ke perawat ni, dia kata, marilah rumah hamba ni, hamba dekat seminggu dah, tak bangun, dia kata. Perawat tanya lah, apa? Tak tahu, dia kata tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Perawat ni pun, pergilah rumah dia. Tak. Perawat sapa rumah dia tu, memang duduk selebing ni, tak boleh bangun. Perawat sapa rumah dia tu, tak kecek banyak perawat tu. Pergi pegang pinggir dia, lepas tu, baca tu, tak. Minta doa. Perawat pun, suruh dia bangun. Dia tak yakin lah, munggu seminggu dah, katanya, duduk selebing gitu. Yang dia tu, mana boleh bangun, dia kata. Lepas tu perawat poker lah. Bangun. Dia bangun. Oh, mak boleh jalan molek-molek, sokor dia, yo. Perawat tu tanya lagi ke dia. Pokcik pergi putus rumah orang ke? Putus rumah orang mana, dia kata. Bila masa? Pokcik ada tebel pokok besar tu, dia kata. Ada tebel, dia kata. Dia kata, rumah orang dalam tu, dia kata. Sudah, dia kata. Mana tahu, dia kata. Oleh kali kena beringat lah, kata. Kena belajar-belajar ilmu-ilmu sikit lah, dia kata. Rupa-rupanya, dia ni, pergi saluh tebel. Kapur orang dalam tu. Pokok tu rupanya ada kediaman orang. Pahal maksud saya tak? Jadinya, orang tu segar lah. Itu saja deh. Sekian, terima kasih.